Tolong bawa susu formula sebagai persiapan sebelum beranak di hospital sangat penting. Kalau tak ada susu, mesti susah nak bagi dan kena mengemis dulu. Baby nangis macam nak gila, diorang buat tak tahu je. Diorang marah ke apa, yang penting tolonglah dengar bawa susu formula sekian. Dan ini betul-betul berlaku. Dan even benda ni berlaku dekat saya pun untuk anak pertama. Dan masa tu sangat pressure sebab terasa macam tak ada susu. Picit susu sikit, minta susu kat nurse tak dapat. Baby menangis melalak. Buntu, panik. Tak tahu nak buat apa. Dah lah baru beranak. Luka pun tak hilang lagi. Ramailah menyatakan pendapat. JFM, bawa JFM. Bawa je botol. Bawa JFM. Biar. Dia lapar. Tapi sebenarnya, apa yang ibu bawa pergi hospital tu, botol dan FM yang ibu seluduk itulah sebenarnya punca yang sangat-sangat utama ibu tak dapat nak teruskan BF journey ibu untuk teruskan bagi susu ibu. Bila bagi botol, bila bagi FM, memang lama lepas tu ibu akan cakap apa? Susu dah mula drop. Bila bagi breast anak tak nak, macam tak ada susu. Kalau boleh, kita nak semua ibu-ibu yang sedang pregnant ni sama-sama kita do it right. And ramai je ibu yang ikut je modul yang sediakan step by step macam mana nak menyusu tak sakit, mengepam tak sakit, nak berikan susu ibu mula dari hari pertama kelahiran. Ikut je apa yang kita sharekan, je apa yang ada dalam modul ni step by step dengan yakin. Praktis harapnya boleh membantu ibu-ibu untuk berikan susu ibu mula dari hari pertama dekat ward lagi tanpa perlu bagi botol, tanpa perlu seluduk FM sekali. Masa Natra, saya ialah kaunselor penyusuan ataupun peer counselor ataupun pembimbing rakan penyusuan susu ibu yang sangat-sangat motivated, sangat passionate untuk bantu ibu-ibu dan kalau boleh nak selamatkan journey breastfeeding ibu bermula dari sedang mengandung sampailah lepas beranak dan teruskan sampai ke garisan penamat 2 tahun untuk ibu-ibu yang betul-betul bersungguh yang berdegil untuk bagi susu ibu, willing to learn, yang open untuk ilmu yang baru, bersedia untuk memulakan dunia penyusuan susu ibu yang terbaik untuk anak.